Hai, hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Nak cerita sikit boleh ke? Ini cerita pasal kita orang pergi ke negara seberang. Nak pergi hospital Lamuai. Nak check medical check up for my husband Mula-mula dari Indonesia ni, tepatnya di Aceh, kita divonis leukemia. Kita orang tak percaya betul ke tak ke, makanya kita orang pergi kemari. Nak sampai kemari pun dah positif ke, tak tahu mau buat apa lagi. Nak percaya ke tak ke, dah tak sanggup fikir lagi. Kami berdua cuma menangis je ketika satu diponis penyakit tu. Tak tahu kenapa, berlinang je air mata tu. Ya, Allah dah takdirkan kami begini. Kini kami dah berpisah. Pesan air mineral di sini. Sebab Allah tentukan semuanya. Gelas tetap harus bayar. Tak tahu mau jawab apa Harganya lagi 50 sen. bila semua orang bertanya, bagaimana perasaan I? Tak tahulah I ni. Kenapa I cakap bahasa ni? Cuma untuk pengingat je bahawa kami pernah kemari nak check up, nak medical check up, nak tahu penyakit ke betul tak ke. Masa tu kami berdua pergi ni sama-sama buta Amib. Tak tahu ke mana, dah lah pergi je. Tak open dah pergi je. Yang penting kami sampai ke sana. Macam mana lah sampai sana. Air putih tak bayar. jalani Kalau je. teh dingin di sini Pasal cerita katanya lucu sana. teh sejuk. Kami tak tahu air mineral yang ada di lesehan tu mesti bayar. Di Aceh pak kami tu tak bayar, dikasih free je. Dapat mie goreng. Nah ni oleh-oleh I beli kat sana. I beli Indomie kerana I tak berani makan pasal-pasal yang di sana. Tak tahulah, memang halal tapi I tak berani. I beli snack-snack ni bila-bila tengah malam lapar, I makan ni lah. Ni kami tengah tunggu Grab. Kami nak tunggu Grab di sana. Jadi duduk je santai lesehan tu. Ini kami ada di bandara Penang tu. I lupa nama bandaranya. Tapi sini kami nak go back to home. Ini Kami adalah apartemen mewah court tempat kami stay. Kami bermalam di sini. Berdua kat my husband. Situ lantai 9F. Memang orang-orang Malaysia ni ramah. I suka lah layanannya. Semua baguslah mereka tu. Di sana I banyak tengok orang macam orang India, orang Chinese. Mereka pun tak sombong-sombong. Bila kami di Indonesia ni, di Aceh paknya ni, bila ada orang Chinese, kami nak berani ngomong. Kami tak berani kami ngomong tak. Nah, ini pertama kali suami I naik airplane kami berjalan naik Wing Air masa tu. Ini adalah video kami berdua terakhir masa sebelum naik pesawat tu. Bila tanya apa hal-hal yang buat kecewa, buat lucu, kecewa tak ada. Cuma lucu je pasal masa tu nasinya tu tak sama dengan kami di sini. Tak sama tu mungkin bungkusnya ini dalam airplane. Cek video. Nak dengar sedikit pramugari cakap tu. I ambil videonya. Bagi kami berdua ni naik airplane ni ini kali pertama, first time. Rasa-rasa takut pun ada sikit, tapi tak apa, demi healthy demi pengobatan suami I. Tak tahu sampai sana harus di kemo juga, berobat di sana dengan wang Indonesia tu seharga 700 juta. Mungkin I tak sanggup tu for
sekali je kemo. Tapi mungkin kata doktor di sana tu butuh beberapa kali kemo sampai dia bercakap tu, you pulang je ke Indonesia, you berubat di Indonesia, obat-obatan di sana dengan di sini tu sama je. Jadi you pakai asuransi you saja di sana. Bila you orang Malaysia tu, you bisa minta pertolongan ke rumah sakit kerajaan. But you tourist, you go back to your country untuk you dapatkan kemoterapi kat sana. Itu dia cakap. Baik sangat tu doktor. Kalau tak salah, siapa yang nama doktor tu? Lim Su Hong. Ya, Lim Su Hong. Nah, mungkin bila ada teman-teman nak pergi ke negara seberang tu, nak medical check up, you mesti download MySejahtera dulu, isi dulu data-data tu. I rasa semua yang I kata ni biarpun tak banyak, I harap bisa bermanfaat, berbagi cerita kat kalian semua, kat you all. And I hope kita semua bisa sihat. Kerana yang paling utama tu sihat, biar kita bisa beribadat kepada Sang Pencipta kita. Kerana kita tak tahu maut tu kapan. Kerana semua manusia pasti akan mati. Sihat terus buat kalian semua teman online. Sikit lagi you tak perlu banyak bawa wang nak pergi sana, cukup seadanya je. Cukup bayar tiket pulang pergi tu. Untuk medical check up and obat-obatannya tu tak mahal sangat ke tak, biasa je, sama dengan wang kita Indonesia. Ni adalah masa di mana I sedang menunggu nombor antri untuk masuk jumpai doktornya. Kita pergi ke dua hospital. Yang pertama Hospital Lam Wah Yi. Ni adalah Hospital Lam Wah Yi. Kemudian di sini tak bisa kerana tak ada doktor hematologi. Kita dirujuk ke rumah sakit Gleneagles. Di sana kita jumpa dengan doktor yang I maksud tadi, doktor hematologi. Ni kita speak sama resepsionisnya nak pilih pengobatan apa. Ni adalah depan halaman Hospital Lam Wah Yi. Sini kita sempat take video sikit bareng my husband. Beliau kata ini adalah rumah sakit Lam Wah Yi dalam bahasa Aceh. Bila kami tak ada kuah, ambil aja kuah ni. Di sini adalah kuah Lam Wah Yi katanya. Ya, lucu. Tu juga lucu buat I kerana tu kenang-kenangan bagi kami semua, bagi kami keluarga. Jadi buat kalian semua sihat selalu. Terima kasih dah dengar cerita I. Salam santun. Assalamualaikum.